perlu buka ada 6 skru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang ni bahagian segena lah. So ada 2 kabel kat sini, biru dan juga warna hitam. Dan tepi ni, okay, ni tail light. Okay, untuk buka cover set ni ada 2 skru je, Allen key. So kita akan buka yang ni, lepas tu dah cabut dah. Sebab ada klip Okay, lepas tu kena buka skru ni. 1, 2, dalam ni 3, 4. Lampu ni. Okey, dah cabut. Okay, aku lupa dia ada satu skru lagi kat bahagian bawah ni untuk keluarkan lampu tu. So cabut skru ni sini dengan tepi ni. So tarik dia keluar. So keluar. So yang ni kita akan transfer balik dekat lampu baru. So dah masuk balik dekat lampu baru ni. So lock balik. Okey, dia ada bagi satu tapak tau. Tapak lama dia straight macam ni. So tapak baru dia ada hook. So dia ada hook macam tu. Okay, getah ni cabut semula. Transfer dekat tapak baru. Okey. Okey, selesai. Okey, ngam. Aku belum adjust lagi dia punya segena sebab belum pasang lagi plate holder. So untuk kemudian lah nanti aku set up balik pakai apps untuk set up warna yang sesuai, yang macam yang aku nak lah. Okey, itu saja daripada aku. Jangan lupa share, like and subscribe. Nice.